Kumpulan kami telah memilih cerpen Rindu Seorang Rafiq karya Nisa Haji Harun untuk tugasan 3. Watak utama dalam cerpen ini ialah Rafiq. Rafiq seorang wartawan yang bertanggungjawab dan setia akan persahabatannya. Watak yang kedua ialah Rosa. Rosa seorang pelukis yang cinta akan negara. Persahabatan mereka terpisah antara dua negara. Rafiq berada di Malaysia, namun Rosa berada di Singapura. Cahaya malam menerangi meja yang berselerak dengan kertas dan buku nota. Di luar tingkap kelihatan senja yang semakin gelap. Rafiq duduk termenung lama memegang sekerat nota kecil yang ditemuinya di celah sampul surat. Dia kelihatan resah, gelisah dan sesekali menarik nafas panjang. Ruang itu dipenuhi aura kekeliruan. Rafiq seperti memikul beban yang berat dengan kekusutan yang berbulan-bulan membelenggu fikirannya. Nama Pedra berulang-ulang bermain di kepalanya, menjadi punca segala persoalan yang belum terjawab. Telefon bimbit Rafiq di atas meja bergetar beberapa kali. Dia memandangnya dengan harapan, namun kekecewaan jelas terpancar apabila melihat tiada satu pun email daripada Rosa, sahabat rapat yang sudah 3 bulan menghilang. Selama ini, Rosa sentiasa mengirim berita, idea, nota peribadi dan mesej yang menceriakan hari-harinya, tetapi kini peti suratnya kosong. Rafiq bangun dan berjalan ke tingkap. Kerinduannya terhadap Rosa semakin menyesakkan dada. Dia mengingati kata-kata, gelak tawa dan suara lembut sahabatnya, iaitu satu-satunya insan yang mampu menenangkan jiwa dan mengisi kekosongan emosinya meskipun mereka jarang bertemu. Rafiq memejam mata seketika, cuba menenangkan dirinya, namun keresahan itu tidak hilang. Telefon bimbitnya kembali berbunyi, tetapi kali ini hanyalah SMS promosi syarikat telekomunikasi. Rafiq menghela nafas kecewa. Dia sedar dia harus mencari Rosa sendiri. Fik, ni ada tugasan untuk kau. Pedra Blanca Singapura punya. Panggillah Pulau Batu Putih tu dengan nama apa pun, tetap juga seketul batu yang ada dekat atas permukaan laut tu, dekat dengan Teluk Ramunya dari Singapura. Hey, kalau kau jumpa duit $10 jatuh dekat tepi kau, belum tentu tu duit kau kan? Nilainya mungkin $10 dekat rakyat Singapura, tapi untuk kami kat sini, tetap juga sehelai wang kertas yang bernilai lebih kurang RM20. Pedra Blanca tetap milik kami. Macam ni lah Rosa, sekuntum mawar tetap harum baunya walaupun dipanggil dengan nama yang berbeza. Macam itulah kau. Bagi aku, kau tetap Rosa, walaupun nanti kekasih kau akan panggil kau dengan panggilan yang lebih mesra. Rosa, emosinya kau mendedahkan rasa cinta pada watan. Aku pun ada rasa patriotik dalam diri, tapi bukan macam itu cara aku menyuburkannya. Hanya kerana pulau itu, siapapun yang bakal mendominasi Pulau Batu Putih, Pedra Blanca itu akan merealisasikan strategi ketenteraannya semata-mata.
seperti mana pulau-pulau Maniquarez dan Anchorage yang menjadi merebutan antara United Kingdom dan Perancis pada sekitar tahun 50-an. Begitu juga Kepulauan Spratly yang diintai-intai oleh negara-negara yang bersepadan laut dengannya di Asia Tenggara. Semuanya ada kepentingan ketenteraan selagi boleh mahu jadikan pangkalan tentera. Hanya kerana Petra Branca, dia sengaja mematikan telefon bimbitnya. Di manakah pula letaknya kewajaran dirinya selama ini? Dibiarkan telefon rumahnya berdering sendiri tanpa disambut apabila melihat namaku tertera pada alat komunikasi yang mempunyai fungsi tanda pengenalan si pemanggil. Kemajuan teknologi memang benar-benar memudahkan dia memutuskan silaturahim kami. Aku tidak mahu tersilap lagi. Aku ingin memohon maaf pada Rosa. Aku sudah terbiasa dan terlatih untuk menjadi seorang yang berterus terang. Aku ada amanah yang perlu disampaikan kepada setiap warga watanku. Aku hanya menyampaikan sesuatu yang benar. Barangkali itu yang membezakan kami. Dia orang sini. Pertama kali kami bertemu ketika diperkenalkan oleh Irda sewaktu menonton drama tari Kunang-Kunang Gunung Ledang di auditorium GBKL. Sejak kebelakangan ini, banyak perkara berubah. Ada yang berkata manusia boleh berubah mengikut masa, seperti bulan yang sentiasa silih berganti antara gelap dan penuh. Namun bagi aku, perubahan ini bukan sekadar takdir, ia datang daripada keunikan yang bergelar seorang insan. Karol, kau percaya dengan nujuman orang putih itu? Tak, Irda. Aku bukan nak meramal masa depan. Aku nak mentafsir sifat seorang kawan. Irda tidak percaya dengan tafsir Rafiq tentang perangai manusia. Baginya, semua itu tahyul dan tidak masuk akal. Tetapi bagi Rafiq, setiap manusia mempunyai ragam sifat dan personaliti tersendiri, sama seperti jutaan spesies flora dan fauna yang tidak pernah sama. Setiap manusia mempunyai personaliti unik. Begitu jugalah dengan aku, seorang Aries. Bertengkar adalah sifatku dan mulutku tajam seperti lidah terhunus. Namun, naluri itu kini goyah. Cangkaran diri Rafiq retak. Hati dia hancur. Semua gara-gara seorang sahabat, Rosa. Maafkan aku, Rosa. Kesalahannya bukan besar, tetapi Rosa langsung tidak mahu mendengar. Kini, Rosa tiada di sisi. Wajah dan suaranya hanya tinggal kenangan. Aku masih cuba untuk merapatkan jurang, tetapi usahanya ibarat debu yang bertebangan. Aku tinggalkan pulau yang pernah menjadi sebahagian daripada negaraku. Bersama sepihan kenangan, aku masih mengingati kenangan kita berlari di ruang udara kapal Mars sebelum berangkat ke angkasa. Aku membayangkan kembali masa kita ke Pulau Sentosa dan menaiki kereta kabel ke Mount Faber. Semua itu kini jauh untuk digapai. Rosa terlalu marah kepadaku. Mustahil hanya kerana Petra. Belum sempat Rafiq menjelaskan, tugasan diplomatik telah menghantar Rafiq jauh ke Eropah. Kedudukan negara, kedaulatan dan mandat menjadi tanggungjawab dan Rafiq terpaksa memendam rasa yang tidak pernah selesai. Rafiq tiada alasan untuk mengunjungi negara Rosa lagi. Tetapi apa gunanya teknologi jikalau tidak digunakan? Teknologi semakin maju, namun jurang antara kami semakin kelihatan. Apa gunanya segala kecanggihan jika penjelasan yang ingin kuutarakan tidak pernah sampai? Rafiq semakin rindu pada Rosa. Rafiq bingung apabila Rosa memilih untuk tidak mendengar penjelasannya. Rafiq cuba bertanya kepada Irda, tetapi jawapan yang diberikan tidak menyumbang banyak maklumat, malah menambahkan lagi kekaburan yang sedia ada. Setahu aku, dia nak sambung PhD. Dia pernah bagi tahu aku, dia tengah buat permohonan. Kat mana dia nak sambung belajar? Mungkin di UK, Bila dia pergi? yang tu dia tak bagi tahu. Jawapan itu membuatkan Rafiq buntu. Mengapa Rosa tidak berkongsi sebarang perkembangan dirinya dengan Rafiq? Apa dosa Rafiq sebenarnya? Rafiqkah yang tidak mengerti hati seorang perempuan atau Rosa yang hendak menduga sebesar apakah cinta Rafiq padanya? Ada kalanya aku tertanya-tanya,
Mungkin kami seperti dua negara yang bertelingkah, iaitu pertikaian Pulau Simpadan dan Pulau Ligitan. Sejak dulu, belum ada kesudahan. Seperti Hang Tuah berebut Taming Sari, seperti konfrontasi 1963. Hingga kini, dua negara itu terpaksa menyerahkan keputusan kepada Mahkamah Keadilan Antarabangsa. Lantas, siapa pula yang mampu memutuskan pertikaian antara aku dan Rosa? Jika tiada kes pun untuk dibentangkan kepada siapapun. Di Istana Keadilan, suasana begitu tegang. Hakim Gilbert Guillaume mengambil masa yang lama sebelum mengumumkan keputusan. Sejarah Simpadan dan Ligitan siap terbentang. Kedua-dua negara menunggu dengan debaran besar. Sejarah Simpadan dan Ligitan akhirnya dibentangkan. Namun, kedua-dua negara tidak memainkan peranan besar dalam keputusan hari itu. Ada mesej tersirat yang cuba disampaikan oleh Presiden ICJ. Ketegangan semakin memuncak seperti menyaksikan Piala Thomas, tetapi lebih sunyi. Sebaris 17 orang hakim duduk di hadapan, menyembunyikan keputusan yang mereka telah tahu. Aku mencatat setiap fakta. 15 orang hakim tetap, ditambah 2 hakim ad hoc menjadikan 17 orang kesemuanya. Fakta itu telah tersimpan kemas di benak fikiranku. Hakim Guillaume meneruskan penghakimannya. Tahun 1914, aktiviti pengawalan pengutipan telur penyu telah dijalankan oleh kerajaan Great Britain. Tahun 1933, Malaysia mewujudkan Taman Perlindungan Burung di Simpadan. Rumah-rumah api telah didirikan di atas pulau-pulau tersebut oleh kerajaan British Borneo Utara dan telah diselenggara oleh pihak berkuasa Malaysia. Oleh sebab 3 alasan utama itu, ICJ memberikan hak kedaulatan Simpadan dan Ligitan kepada Malaysia. Dengan keputusan 16-1, aku mampu tersenyum seperti membawa pulang Piala Thomas ke tanah air. Seandainya engkau di sini, Rosa, mau saja aku berkongsi kegembiraan ini denganmu. Tetapi aku pulang hotel dengan sendirian, ditemani angin bayu. Apa itu erti sebuah kegembiraan apabila tiada teman di sisi untuk sama-sama meraihkannya? Oh Tuhan, sesungguhnya aku amat merindui Rosa, Rafiq yang telah mendera keutuhan persahabatan ini. Rafiq menghidupkan laptop sejurus tiba di bilik persinggahan hotel. Email terakhir yang menerjah pandangan Rafiq telah menarik perhatiannya tanpa mempedulikan yang lain, biarpun terdapat email daripada ketua pengarang. Email yang dinanti-nanti ini tidak akan dibiarkan terlalu lama untuk membalasnya. Rafiq Mustaqim, terima kasih atas tanda ingatan. Semua email, SMS, panggilan ke telefon bimbit dan telefon rumah memang saya terima, tetapi diri masih belum ada kekuatan untuk menghadapimu. Konflik ini hanyalah dalam diri saya, tetapi saya rasa terpukul dengan kata-katamu. Benarkah saya ini hanya seorang Rafiq buatmu? Izinkan saya perjelaskan, saya tidak mampu lagi untuk menjadi seorang Rafiq tanpa sekeping hati. Perbincangan hangat antara kita tentang Petra Branca memperjelas kedudukan hati saya pada naluri seorang Rafiq. Bagaimana mungkin saya menjadi seorang Rafiq lagi apabila hati saya ini telah dibawa pergi jauh ke jantung semenanjung. Rosa ini tetap mahu dipanggil Rosa. Tiada panggilan yang lebih mesra daripada itu. Masihkah saya tetap Rafiq di hatimu? Aku umpama dibuai mimpi membaca email yang diterima daripada Rosa. Aku merasa takut untuk memberi tafsiran. Benarkah apa yang ku baca ini? Ceteknya ilmu diriku dalam menembak hati dan perasaan seorang Hawa. Di bumi negara kincir angin ini, aku perlu memutuskan sama ada benih persahabatan ini telah bercambah menjadi perasaan yang lebih seni. Cuma pada masa ini, aku jadi rindu pada seorang Rafiq.